Pucuk selasi, pucuk bilara, sayang berbuah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara, buat semua pendengar setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam menjadi ilmu amalan membaca. Tak kenal maka tak cinta. Anu tahawa Bailah bin Muhammad Ridwan, nama diberi, merupakan putera bongsu dari 3 kelahiran cahaya mata. Saya dilahirkan pada 14 Mac 2014 di Hospital Tunku Kuala Jepang, Kuala Pilah, Negara Sembilan. Masa itu emas, ibarat Nabi mengirimi kehidupan saya. Masa itu sangat bagus, tidak dapat dibeli dengan wang dan ringgit. Berurus dan duit atau sekali sahaja. Kita akan rugi jika kita sia-siakannya. Saya menimba ilmu pengetahuan di kelas 15 tadi di Sekolah Kebangsaan Seri Kepayang. Saya merupakan pendahari pengawas ahli jawatan pasal, Kelantan dan pemain kriket sekolah. Saya juga berjaya atau dalam uniform mengakap dan telah mencapai tingkat kelas Lancer dan telah mendapat sijil perniagaan jawatan peringkat kebangsaan. Minat saya adalah cenderung ke arah mata pelajaran bahasa, terutamanya bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Saya merupakan Johan Da'i Cilik dan tilawah MQSS peringkat sekolah. Kepetahan berkata-kata, saya juga membuatkan saya mewakili Da'i Cilik dalam pertandingan Ihtiwal Lahawi Sekolah-Sekolah Zambi pada 26 April 2025. Minta kertas bersedia jika dipilih. Amalan membaca Najib Lembu adalah prinsip saya dalam menghadapi cabaran dunia hari ini. Dengan ini saya, Anu Tahawa Bailah bin Muhammad Ridwan, izinkan saya mengundur diri. Semoga setiap kata yang terlahir dari saya menjadi sumber inspirasi dan membawa manfaat dalam kehidupan kita. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menjadi pendengar setia saya. Toleransi merupakan nilai madani, tidak mengira agama dan bahasa. Sekian sahaja bicara kini, sehingga bertemu di lain masa.